Hello guys, kali ini saya bertemu ramah dengan seorang pakcik. Bilakah STR fasa 2 mula dikreditkan? Menurut Perdana Menteri, ia bermula pada 10 Mac 2026. Iaitu tentang bayaran STR fasa 2. Kita awalkan bayarannya. STR fasa 2 dibayar dulu bulan April 2025, tetapi kita awalkan kerana kita nak sambut bulan Ramadan dan kita nak sambut Aidil Fitri. Jadi kita awalkan kepada 10 Mac 2026 sudah akan dapat dalam akaun STR fasa 2. Apakah nasihat kepada rakyat Malaysia? Berjimat cermatlah, sebab sekarang ni ekonomi tak menentu. So guys, ingat pesan orang tua.